Betul, Cik. Pengalaman saya dalam bidang education ni hampir 6 tahun, Cik. Boleh saya katakan saya faham serba sedikit teknik pemasaran dalam dunia akademik, khususnya TVET ni. Haris! Aku dah lapar ni. Kau faham tak? Aku nak makan! Haris! Cik, saya minta maaf, Cik. Boleh tak bagi saya 10 minit? Saya nak uruskan ayah saya kejap. Terima kasih, Cik. Haris! Ayah ni, apa yang bising-bising ni ya? Kau tak kerti bahasa ke? Yang aku ni dah lapar. Kau fikir aku ni tak ada selera ke nak makan? Kan aku dah semalam, aku dah cakap dengan kau yang aku nak makan lontong. Mana lontong aku? Kan Haris dah bagi tahu. Haris ada interview kerja. Tak sempat nak buat lontong untuk ayah. Eloklah tu. Kau utamakan kerja kau tu. Kau biarkan aku ni nak mati kebulu. Masa arwah mak kau ada dulu, dia sanggup berhenti kerja bila aku suruh. Tahu? Bukan ayah tak makan. Saya dah bagi ayah makan lempeng pagi tadi. Lempeng mana kenyang dengan perut aku? Kau tak kerti bahasa ke? Mana lontong aku? Cari lontong aku sekat. Cepat. Hana, macam mana tempahan kek birthday yang dekat Muar tu? Awak dah settlekan ke belum? Dah bos. Tadi rider dah ambil dah kek-kek tu semua. Banyak betul dia order bos. Biasalah, regular customer. Kita dalam berniaga ni kena pandai jaga hati customer. Quality mesti maintain. Barulah customer nak repeat order. Betul tu bos. Saya setuju. Tapi kan, sepatutnya saya berterima kasih pada awak ni Hana. Kalau tak ada awak, memang saya tak menang tangan lah. Memang dah kerja saya bos. Menyusahkan betul lah. Kenapa tu? Apa yang menyusahkan? Si Haris ni lah. Dia WhatsApp dalam grup cakap nak datang rumah. Ada benda nak bincang. Lah, apa yang menyusahkan dia? Datang lah. Ini mesti pasal ayah lah. Dia mesti nak suruh kita atau Kak Long jaga ayah pula. Betul lah tu. Dah berapa bulan dah si Haris menjaga ayah. Sekarang tak abang lah pula. Nak jaga macam mana? Awak kerja, saya kerja. Siapa nak jaga? Cuba fikir dulu kalau nak bercakap. Sayang, saya ni buat from home je. Kerja saya tu pun bukan susah sangat. Kalau awak tak boleh nak jaga, biar saya yang jaga. Awak tu isteri saya tau. Bukannya orang gaji saya nak suruh awak jaga ayah saya pula. Lagipun awak tahu kan perangai ayah tu macam mana? Kan silap-silap dia maki awak nanti kan? Tangan saya hingga kat muka dia kan? Astagfirullahaladzim. Apa yang abang cakap ni?
Cuba abang buka mata abang. Cuba fikir sikit. Sementara ayah masih ada, inilah peluang abang nak tambah pahala abang. Baik buruk ayah tu, dia tetap ayah abang. Kalau tak ada ayah, tak ada dia abang kat dunia ni. Jadi sebab inilah Angah dengan ayah datang rumah Haziq. Nak minta tolong Along, adik, jaga ayah. Aku rasa aku tak boleh jaga ayah lah, Angah. Siti kerja, aku pun kerja. Alun pun sama lah, Ngah. Alun takut sibuk dengan tempahan kek kat kedai tu. Lagi bulan Ramadan ni, banyak tempahan. Habis macam mana? Angah dah jaga ayah dekat 6 bulan dah. Macam ni lah. Angah nak minta tolong Along atau adik jaga ayah sampai lepas raya je. Lepas tu Angah ambil ayah duduk dengan Angah dekat KL. Baik kau bawa tu ayah pergi KL esok. Kan senang. Tak boleh Zik. Bulan puasa ni mana nak cari rumah sewa. Ni Angah sewa bilik sewa je. Apa sebab tak sewa sebelum pergi? Tak pasal-pasal nak kena jaga orang tua tu. Biasa betul lah. Ya. Memang kau orang menyangkakan orang tua macam aku ni menyusahkan anak-anak semua. Memang aku menyusahkan. Kalau aku tahu perangai kau orang sekarang macam ni, kecil-kecil dulu lagi aku biarkan kau mati ke mulut. Long, sebelum ayah aku balik, nanti aku bawa lah ayah duduk dengan aku ke KL. Yelah. Angah pergi dulu Long. Apa-apa hal kontak Assalamualaikum. Salam. Bising lah. Kejap lah. Along tengah banyak kerja ni. Anak, aduh. Anak. Aku dah tak tahan ni. Anak. Aduh. Aduh, aku dah tak tahan ni. Apa bau busuk ni? Ayah. Aduh. Ayah kencing ke? Aduh. Aku dah panggil kau berkali-kali, kau pekak ke? Kau nak biarkan aku duduk atas kursi roda ni? Kau ingat aku ni turun? Turun ke? Ayah suka menyusahkan Along tau. Ini kan tempat kerja. Aku boleh hafal tempat kerja kau ni, Aku dah tak tahan lagi. Kau faham tak? Tak tahan. Apa bising-bising ni, Hana? Sorry bos, saya bawa ayah saya kat tempat kerja sebab tak ada orang nak jaga dia. Tak apa. Saya faham. Ayah awak uzur. Bos kau lebih faham aku daripada kau. Apa jenis anak pun aku tak tahu, Modila. Dah. Awak pergi bersihkan ayah awak dekat bilik air. Yang ini, biar saya yang mop. Tak apa bos, biar saya yang lap.
Tak apa. Ni perkara kecil je. Saya tengok ayah awak ni tiba-tiba teringat saya pada ayah saya. Ya. Lagi seminggu kita dah nak raya ya. Aku orang tua, aku lebih tahulah. Ayah nak makan apa buka malam ni? Nanti saya suruh Siti masakkan. Kau ni menyemak lah tepi telinga aku ni. Kau faham bahasa tak? Aku ni tengah tengok TV. Kau jangan adakan soalan-soalan yang tak tentu arah. Soalan-soalan bodoh ni. Lebih baik kau pergi ke dapur, tolong bini kau masak. Tak lama lagi nak buka. Faham? Ayah ni memang tak boleh cakap elok-elok ke apa? Saya ni punya baik cakap dengan ayah tau. Memang nak naik kadar saya ke apa? Mak selamatlah bulan puasa lah. Dia ni kalau tak kan. Kalau tak apa? Kalau tidak apa? Kau nak makiamun aku? Kau nak halau aku? Kau nak pukul aku? Atau kau nak tunggu aku nak pukul aku? Pukul. Pukul. Berapa? Long. Rasanya raya ni kau jaga ayah lah. Sebab sepatutnya tahun ni aku raya kampung Siti tau. Pula. Habis takkan aku nak beraya dengan ayah? Alah Long, kau tu bukannya ada lelaki pun. Kau beraya je lah dengan ayah. Masalahnya, aku ada trip raya nanti dengan kawan-kawan aku. Semua aku dah bayar. Rugilah aku. Kau ni Long saja je lah bagi alasan kan. Ni semua anggaran pasal lah. Kata janji balik sebelum raya. Haram tak ada. Senyap je. Aku tak kira. Raya tahun ni aku tak nak jaga ayah. Tak apalah kalau dah tak boleh tu. Bang, kita bawa aje ayah tu balik kampung saya. Saya ni malas tau nak bawa ayah. Awak ni faham ke tak? Orang tua tu beban. Kita ni nak beraya bukan nak jaga dia. Tahu pun. Aku pun nak beraya. Benda setahun sekali. Engkau tu setahun sekali pergi bercuti. Tahun ni pun nak bercuti lagi. Agak-agak lah. Bagilah kita orang ni beraya kat kampung kita orang pula. Tak boleh macam Jadah lah. Tak ada. Tak ada. Ya, ini asyik dia je nak dapat ni happy kita ni apa? Dah lah. Tak apalah Kak Long. Kalau Kak Long tak boleh nak jaga ayah, abang pula tak nak jaga ayah. Dia saya je yang jaga ayah tu. Abang, awak nak beraya sangat kan? Awak pergilah. Balik kampung saya tu. Malulah saya ada suami macam abang ni. Pakcik, Ya. sekejap lagi kan nak berbuka. Jadi kita makan sama-sama Baiklah. Terima kasih. Pakcik ni sebenarnya daripada mana? Saya tengok seorang-seorang je. Ni nak tanya ni, kamu tinggal seorang saja ke di sini? Taklah pakcik. Saya berdua dengan adik saya. Sekarang ni dia tengah sekolah. Mungkin sekejap lagi balik lah tu. Oh. Apa, mak dan ayah kamu? Mak dan abah saya dah meninggal semasa kemalangan 4 tahun yang lepas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf pakcik bertanya Ya, pakcik. Ini pakcik nak tanya, kamu ni orang luar ke? Pakcik tak pernah nampak langsung kamu kat sini. Ya pakcik. Saya sebenarnya memang orang luar pakcik.
saya berniaga di bandar. Tapi itulah, bisnes tak berapa nak menjadi kan. Jadi saya berhijrah ke sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tu adik saya tu, pakcik Izzat. Bang. Sekejap je ya. Ya. Siapa tu bang? Entahlah dik, abang jumpa dia dekat tepi jalan tadi, seorang-seorang. Nanti kalau keluarga dia cari macam mana bang? Kalau keluarga dia cari, kita pun mesti tahu. Abang tengok dia, teringat arwah abah. Bang, arwah abah dah tenang kat sini. Kita sebagai anak, kita doakan untuk dia. Pasal pakcik tu, saya rasa elok kalau kita bawa pergi balai polis bang. Buat laporan orang hilang. Hai, pakcik. Jauh Temenung eh. Ya Malik. Beginilah. Biarlah pakcik berterus terang dengan kamu. Pakcik ni ada anak-anak. Pada hari yang kau jumpa pakcik tu, pakcik lari dari rumah. Sebab anak pakcik tu bergaduh. Dia lebih pentingkan raya daripada pakcik. Jadi pakcik rasa kecil hati pada anak-anak pakcik. Yalah, pakcik ni memang bercakap dengan anak-anak memang bahasa kasar. Pakcik tahu pakcik salah. Sebab itulah anak-anak rasa yang pakcik ni membebankan mereka dan menyusahkan dia orang tu. Mana ayah yang tak sayangkan anak-anak. Pakcik sayangkan anak-anak pakcik tu. Tak apalah pakcik. Kalau pakcik nak duduk terus dengan saya pun, saya tak ada masalah. Saya boleh jaga pakcik. Bang, sini bang. Kenapa Izzat? Kejap pakcik. Tengok ni. Apa tu? Macam mana boleh jadi macam ni? Alung, adik, baru sebulan Angah bagi ayah kat korang jaga, dah jadi macam ni. Esok nak raya tau. Esok tak tahulah ayah tu ada dekat mana. Dah makan ke? Sihat ke? Hidup ke? Mati ke? Janganlah cakap macam tu, Angah. Apa-apa jadi dekat ayah, Angah tak akan maafkan korang. Aku tahu aku salah, Angah. Aku tahu aku banyak dosa. Kita doa je lah ayah balik, Angah. لا إله
illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini rumah Cik Aris ke? Ya, ini rumah saya. Saya datang ni ada benda yang nak saya sampaikan. Apa yang kita ada bukannya hak kita. Semuanya milik Allah. Kadang-kadang bila sesuatu tu dah tak ada, dah hilang, baru kita akan rasa nikmat. Kita sebagai anak ni, walaupun ayah berkasar, jangan berkecil hati. Kita kena bersabar. Itu semua bakal jadi kenangan buat kita. Bila tiba waktu dia pergi, kita akan sakit menanggung rindu. Selagi kita boleh jaga, berbaktilah pada dia. Buatlah sebelum kita tak lagi boleh memanggil ayah. Apa ni? Kenapa Encik bagi tahu saya semua benda-benda ni? Yang sebenarnya ayah Encik Aris tinggal bersama saya semenjak dia lari daripada rumah. Ayah? Ayah! Ayah! Mana ayah pergi selama ni, ya? Ayah minta maaf semua pada anak-anak ayah. Hana, Haris, Aziz. Ini bagi raya ni ayah datang untuk jumpa anak-anak ayah. Maafkanlah ayah. Ayah sedar ayah ni bukanlah saudara ayah. Sempurna dan terbaik untuk anak-anak ayah semua. Maafkanlah ayah. Dan kami, ayahlah yang terbaik. Bukan ayah yang patut minta maaf kat kami. Kami yang bersalah, ayah. Maafkan kami, ayah. Saya nak ucapkan terima kasih sebab bawa ayah kami pulang. Terima kasih. Malik, Zat, mari bersama dengan pakcik dengan anak-anak kita beraya. Marilah. Mari. Kami dari Dramatis Studio mengucapkan Selamat